Adakah boleh anak bayar zakat fitrah mak ayah? Boleh ke tak? Ayah kita ada lagi, anak nak tolong bayar. Tak boleh. Jangan manda-manda. Bagus tukang tanya ni. Okey, orang yang ada kesenangan, orang yang wajib bayar sendiri, tak boleh orang lain tolong bayar. Melainkan minta izin. Mak ayah kita nak minta izin nak belanja mak zakat 3 kali tahun ni. Mak dengan ayah dia kata okey, saya izinkan. Sok. Minta izin. Suami wajib bayar fitrah isteri ke isteri wajib bayar fitrah suami? Suami tak. Maka bila isteri kita wajib bayar fitrah isteri, tak wajib minta izin dia. Tapi isteri tak wajib bayar zakat suami. Isteri nak tolong bayar pandai-pandai, tidak sah. Isteri kena minta izin suami, bang, saya nak bayar zakat terah abang tahun ni. Nak guna duit saya sekali. Boleh tak bang? Boleh. Sah. Anak jiran ni baik ingat dengan kita. Kita kenang sungguh anak jiran orang. Hormat kita, tegur lokma kita tak. Jadi kita pun bayar zakat terus pergi bayar attack hak anak jiran. Tidak sah. Kenapa? Hak wajib ayah dia. Mu kena minta izin ayah dia.